Alright, sekarang kita berada di Proton Semambu. Kita nak buat apa kat sini? Kita nak pergi tengok Saga Baharu. Kita biasa tengok dekat dalam YouTube dan kali ni kita tengok audio depan. Dan kita punya SA terpadu kita sudah Terbaik. Jadi jom kita tengok Saga Baharu. So ini untuk bahagian dalam dia. Mana segila. Maksudnya dekat sini skrin lain, sana skrin lain. Kita ambil. Okay, ini untuk aircon. Memang nice. Weh, Atta, anakmu nak gambar. Anakmu nak gambar. Yang ni betul-betul besar. Ni betul-betul besar. Memang nice gila. Okay. Wah, ui bunyi sedap Adas version 1 lah. Dia bukan full adas lah, dia adas version 1. So dekat sini dia ada ATB, braking system, emergency kan. Front collision warning semua lah. And then dia ada macam blind spot lah, blind spot. So untuk spek paling tinggi, dia akan dapat sekali dengan light bar sini. Memang nice lah. Kalau tengok kat sini dia masih tak bertutup. Tapi aku tengok hari tu dia bertutup. Oh, sedap. Sedap. Memang nice. Lampu dia cantik. So, ini pula dia punya steering. Steering yang sama pada X50. Memang nice. Pakai start button. Ini ada full side mirror. Ini lampu. Memang betul-betul nice. Aku baru perasan dia punya pintu betul-betul sedap. Sedap pintu dia. Seriously pintu dia memang sedap. Dia memang nice. Alright, kita pun dah tengok all new Saga 2025. Memang betul-betul nice. Dan aku suka dia punya bunyi. Tadi masa dia hidup engine aku dengar memang syahdu bunyi dia. Pada pandangan korang macam mana? Okey ke tidak kalau kita nak ambil all new Saga 2025? Dia punya engine 1.5 tapi lebih jimat. Alright, jom kita gerak dulu. Jumpa dalam next video. Go.